ke Zahid Hamidi Tapi walaupun macam mana pun kita nak cakap dia wakil rakyat sini, tapi nak macam dia ambil tahulah juga hal sininya. Belok kanan. Sampai dah. Labu Sayung. Homestay lah. Dah masuk dah. Bukan Datuk. Straight sampai kat waterfall. Mak ada kapal besar tu Mak. Amat Tak lagi straight je Straight ke kanan. boleh lah straight. Sisi straight Ha? Boleh je ni. Mak tengok tu. Lalu ni, Muhammad, kapal besar. Tengok kapal. Kita naik macam ferry tu. Belok kanan. Oi. Tu. Kanan. Tak boleh masuk. Motor. Garden Corner. Oh tu, welcome to Bagan Datuk. Anda telah Tenang sampai deh, ke destinasi. hari kerja. Oh, main lagi. Tutup. Ha? Tu Mak air pancut. Pancut mat. Tu Mak. Lebih. Pergi kita ni. Oh, besar sikit di sini. Nak turun tak? Awak nak turun tak? Nak kapal besar? Ha, pakai kasut. Jom. Tu air pancut pun ada lah. Welcome to Bagan Datuk. Bagan Datuk. Syok. Ahmad pernah datang sini lah. Wah. Ahmad duduk depan tu, apa nak tekan gambar? Cepat. Duduk depan. Pandang sini. Pandang sini cepat. Pandang sini. Tengok sini, tengok sini. Okey, okey, tengok sini. Okey, 1 2 3. Baik, kenapa tak tangkap gambar? Okey. Mah, sini. Tu. Warna-warni. Wah, tu ada ni. Hati-hati. Hati Bagan Datuk. Oh, yo. Arca keris. Arca keris. Ha. Jom. Pergi sana. Kat JT. Singgah Bagan Datuk sebelum balik KL. Ini hari Rabu 1 hari bulan. Wah, boleh pergi sampai ujung tu. Besar gila masjid tu rupanya. Hati-hati Muhammad. Ha, hati-hati. Ha? Mana bot? Oh, tu. Bot. Buka tali lah. Yeti boleh naik kapal. Cepat boleh naik. Oh. Oh, Ahmad baru naik kapal semalam.
besar. Dia masuk lah ni. Weh, takut lah. Pasal ni pegang-pegang apa? Tak payah tutup. Tak payah tutup. Jaga tu, nampak tu. Oh, Ahmad, ikan tu, nampak tu. Ikan kepala panjang. Hati-hati Muhammad. Apok takut. Tu ikan kepala panjang. Tu, nampak ikan. Tu. Nampak dalam ni. Hati-hati. Muhammad, hati-hati, takut lah. Bahaya, takut. Kau tak takut, aku takut. Panas sini. Tu ada pokok kecil. Panas sini. 1, 2, 3. Oh, tak naik dah yang tu. Tu orang punya. Dia tak buat untuk naik pun. Apa? Aku tak tahulah kenapanya. Oh, ada polis punya tempat. Tak tahulah kenapa. Sistem tolak pasang surut tsunami. Met Malaysia. Hati-hati. Jangan lagi sangat. Jangan lagi. Bahaya. Kapal. Ikat kapal. Kapal. Boleh naik situ. Dia dah buat baru dah. Macam tu nanti phone ni. Tu kapal besar. Okey, tu kapal besar. Balik. Tak buka ah. Cepatlah, belum lagi Ahmad. Start adventure setiap hari 10 pagi 7 malam. Saya tak buka pun. Betul lah. Kau lah. Betul lah. Entah lah. Entah. Setiap hari buka 10 pagi hingga 7 malam. Tapi sekarang ni kita datang pukul hari Rabu pukul 12 tengah hari. Tak buka. Kenapa dia tak buka? Okey, adik pula kat situ. Toh. Ya, apa tengok jap. Art gallery. Apa tengok jap. Buka ke tak ni? Upside down bagi Datuk. Apa dia? Nak masuk sana? Ada apa? Oh. Boleh lah tu. RM10, RM5, RM5. Dot free RM20 nak masuk. Tak tahulah. Buka ke? Hello. Buka.
Baru nak set up ni. Salah. Buka ya. Apa ya? Okey. Saya buka lampu Okey. ya. Ha. Ha. Kita balik dah Ahmad. Hati-hati buka lampu bagi terang. Oh ada ikon. Ya. Ekor nak cakap satu je lah. Tak apa. Kejut lah. Ah, TV tu pun terbalik Ahmad. Semua terbalik. TV pun terbalik. Ah sudah. Ni ekor ni Ahmad dekat atas ni. Ekor pun terbalik ni. Macam mana ni? Ha. Tengok katil baby ni terbalik. Nak ambil gambar lah. Cara ambil gambar. Ha. Okey. Anda ada buka lagu ya. Lagu. Ya. Ya. Bukan 3D60, kita adalah upside down house. Upside down house, kita kena ambil gambar berbeza. Dia apa sahaja cara kita ambil gambar ikut kreativiti kita sendiri. Sama ada kita nak duduk ke, baring ke, merangkak ke, apa saja. Kalau 3D tu dia sama je gambar ni. Kalau 10 orang ambil 10 orang pun sama. Tapi upside down house berbeza. Ikut kita punya kreativiti kita sendiri dan kita post pun berbeza. Okey. Pernah masuk mat balik tak? Yang dekat Adalah, Cangdung. tapi diorang tak ajar kan? Diorang tak ajar. Mari kita ajar satu ambil gambar weh. Ekor ni yang ni tak boleh terbalik Di sini kau rehat. Kau rehat. Yang ni tak boleh terbalik. Kau tak boleh terbalik. Kalau terbalik dia tak function. Kalau terbalik air dia keluar. Ya, kalau yang lain semua function. Wow. Oh, lah. Oh, function eh. Kipas kita pun masih walaupun dia terbalik. TV kita semua function dan kita punya semua mainan semua function. Kita tak pakai barang-barang tipu. Tak pakai. Semua boleh main. So, plug pun terbalik. Okey. Mari Terbalik. kita ajar contoh ambil gambar. Dia pun ada lagi kan? Ni, dia tekan ni. Okey. Satu lagi anak jagalah lampu takut short. Okey, tapi tak pernah lah berlaku, cuma baca yang lah. Okey, Meh. Cepat. Cepat pergi tekan gambar. Pergi dah. Kat sini dah. Okey. Mami dulu dah, Mami dengan dia. Gih. Ni adik. Mas Mami, sini buat. Kat sini ambil gambar. Saya ajar je. Saya tak ambil gambar. Bilik baby. Apa nak pusing dulu nak tengok. Buat kita ni. Ni tandas. Oh, dia bilik air. Nak tercabut dah dia punya laptop, kalkulator. Okey. Saya dah ambil gambar. Tak pasal buat lagi. Enggak ah. Contohnya kalau ambil kat amari tu penuh kat amari tu. Kalau dekat mana di mana saja ambil gambar sama ada di katil ke di toilet ke di ruang tamu ke kena ambil. Ini contoh. Yang banyaknya dalam TikTok. Okey. So, kalau kita banyak ambil kan gambar dia sama je lah pula kan. Tak bubuh nak panas sebab apa kita bukan jadi nampaklah. Kena nampak bawah kaki. Boleh lah. Sekali. Macam mana? Tunjuk dia. Baik tangan. Dah selesai. Adalah kegemaran dia lah. Rumah terbalik bahagian datuk. Jaga cat tu. So kita pergi cari nasi ayam. Cat pun hari biasa lah. Yalah. Hari Minggu, Sabtu tak boleh cat. Okay, bye. Terima kasih. Makan slipper dek. Jom. Cik Asyik. Bye. Jom. Ni, pakai slipper. Bukaan kedai depan ni. Haa. Jom. Ahmad. Adik. Bye. Jom. Tu pergi. Jom kita pergi sana pula. Bagian Datuk. Wow, kita macam VIP lah hari ni sebab tak ada orang.
Ada orang jaga. Hello. Ada. Buka kasut ke? Pakai Muhammad pakai Muhammad. Okay. Tak apa je. Saya nak pakai beg pisang je saya ni. Coklat kita dah beli dah semalam. Banyak dah. Hai. Muhammad jangan naik. Pakai slipper. Patutlah. Tak pakai slipper. Ada ke aiskrim? Ni? Oh, nampak je. Dia nampak lah aiskrim. Siapa? Ni kau kena. Pun. Kenapa tak beli ni je senang? Nak yang tu, yang ni Oh. kelapa. Amai nak yang mana? Tunjuk kakak. Hajah kucing. Ampun. Dah. Jangan kacau. Ada kepek je. Bau line. Atas dah apa? Jom turun. Pak. Sosis ayam kopia. Frozen. Oi, apa ni? Bising sangat lah. Ada kucing. Ingatkan mau cuk tergolek tadi. Tak ada apa lah. Beli ni kerepek je. Sedap tak? Oh, beli sana. Tunjuk aiskrim. Tunjuk ni kat screen. Jom kita pergi makan aiskrim sana. Warna-warni sini. Warna-warni. Ni bagan chicken rice. Ni kita nasi ayam. Jom makan sini. Ahmad, buat apa? Dalam sikit lah. Dalam sikit. Kipas, cari kipas. Okey. Nak sini. Okey. Dah nak buat. Dia buat warna-warni. Tu sebut ni. Tu eh? Oh. Okey. Simpan. Tak tahu. Boleh Sing je. Macam semalam. Sini lah. Sini. Ada kios. Besar sangat ni masjid ni. Apa masjid?
Jom. Ni tanda. Sebab ni kan perak. Bangkok perak tu. Sebab perak. Masjid ni pun macam Masjid Seribu Selawat tu juga. Sama je. Okay. Yang begitu besar dia. Macam masjid kita pergi semalam kan. Okay. Oh, kunci. Kunci lah. Masuk sini. Rasanya dia tepah yang sama dia. Masjid. Sedapnya. Ya. Tapi pintu ni cantik. Cantik kan? Besar kan? Dua ruang. Kenapa? Ahmad, Ahmad. Muhammad. Muhammad. Kita tengok laut. Ada nampak laut tak? Wah. Besar sangat ni masjid. Wow. Tak nampak. Wow. Jom. Jom. Okay. Tu, ibu ada kat situ nampak? Ni. Ibu ada kat situ. Ni. Tu. Tu kereta ibu. Kereta-kereta kat situ. Mana? Sekejap, sekejap. Kereta. Tutup zaman kolonial. Tutup zaman kolonial. Jadi patah. Oh tu. Backhoe repair. Backhoe repair. Mai. Betul lah. Betul.
parking dia besar rupanya. Yang sana tu kita ni je rupanya. Jom. Pak, ada beg Besar masjid ni. beg. Ha? Tongkang lah. Ha. Beg lah. Okey. Tu cantik lah. Sana kereta kita sana. Parking ni panas. Oh. Besar kan? Masjid tu cantik ah. Kadang-kadang ada masa kita kena bawa anak ni melawat masjid-masjid. So dia orang akan rasa seronok lah tengok masjid yang cantik-cantik tu. So menyebabkan dia orang rasa ada cinta lah untuk masjid saya. Oh, dalam ni depan ni lawa.